Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Atisma binti Muhammad Yusof dari kelas Bahasa Melayu 2 akan membentangkan bahan bantu belajar bagi tugasan 2 produk penghasilan khusus BMMB 3243 pengajaran seni bahasa dan tata bahasa dalam Bahasa Melayu. Event saya dihasilkan berpandukan DSKP Bahasa Melayu tahun 5 iaitu standard kandungannya ialah 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran pula ialah 5.1.3 memahami dan menggunakan pelbagai kata adjektif mengikut konteks. Oleh itu, nama BBM saya ialah buahan adjektif. Seperti yang kita dapat lihat, BBM saya menyerupai buah-buahan seperti tembikai, apple dan juga buah oren. Okey, baiklah, BBM ini dihasilkan menggunakan kertas A4, kemudian saya laminasikannya supaya tidak mudah rosak dan saya gunting dan cantumkan saya cantumkan menggunakan darah pengokok supaya dapat menghasilkan bentuk seperti ini. Jadi bentuk ini dapat menarik perhatian murid kerana ia merupakan satu bentuk yang sudah dikenali oleh murid tersebut. Okay. Kemudian di gambar buah-buahan ini juga saya letakkan velcro tape. Okay. Kegunaan velcro tape ni adalah untuk lekatkan biji di bahagian buah ni. Seperti yang saya lakukan ini. Di biji ini pula kita boleh tulislah apa-apa topik pembelajaran kita pada hari itu untuk kegunaan murid. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan simulasi cara menggunakan BBM. Jadi seperti yang kalian dapat lihat di belakang, saya telah tampalkan BBM saya untuk kegunaan anak murid. Jadi simulasi ini akan menunjukkan cara menggunakannya dan simulasi yang saya tunjukkan ini kita buat secara permainan. Jadi siapa cepat dia dapat. Macam tu. Jadi setiap murid mestilah datang kepada saya dan mencabut satu perkataan ataupun biji yang ada perkataan di atasnya dan tampal dalam golongan kata yang betul. Contohnya untuk gambar tembikai tu saya buat golongan kata adjektif panca indera. Manakala untuk gambar buah apple tadi saya buat golongan kata adjektif warna. Jadi sekiranya murid tu mendapat golongan kata adjektif panca indera, maka dia kena tampal di bahagian gambar tembikai tersebut. Okay. Jadi untuk menambahkan lagi keseronokan tu, setelah saya tulis perkataan di atas biji ni, saya akan goncang terlebih dahulu dan kemudian saya akan berikan kepada pelajar. Jadi murid akan mencabut perkataan tersebut dan dia akan terus lari ke depan dan meletakkan di bahagian betul. Okay. Jadi untuk itu juga saya akan tambahkan elemen ganjaran lah kepada murid yang berjaya menyelesaikannya terlebih dahulu. Okey, baik. Jadi seperti yang kamu nampak sekarang, itu gambar apa? Tembikai. Tembikai dan juga apple. Jadi untuk gambar tembikai tu, ia gambar untuk golongan kata adjektif panca indera. Manakala untuk gambar buah apple tu golongan kata warna. Jadi dekat tangan cikgu ni pula ada orang kata biji dia. Jadi cikgu nak bagi Afina untuk golongan kata panca indera dan Elisa golongan kata warna. Macam tu. Jadi kalau nanti ambil satu, lepas tu baca, kalau rasa untuk golongan kata panca indera, tampalkan dekat sana. Kalau tak, tampal kat sini. Macam tu. Kalau yang awak ambil tu bukan awak punya, jadi awak letak balik tau. Okay.
Jadi, tak boleh lah macam tu. Okey, siapa yang menang dulu? Cikgu belanja ayam goreng. Okey, boleh. Saya dulu. Jangan main-main lah. Ambil satu lah. Satu lah. Dah. Busuk cikgu. Biru cikgu. Cikgu. Cikgu dia ambil dua. Ambil satu je Afina. Oh, Afina dah 4 dah. Elisa pun dah 4 dah. Cikgu tengok Afina main tipu. Salah. Hati-hati nanti terlanggar. Cikgu dia ambil saya. Cikgu dia ambil saya. Okay, siapa tu? Siapa si kamu ni? Siapa tahu? Baiklah, cikgu dia tak bagi saya ambil. Jangan berebut. Jangan berebut. Afina. Baik. Okey, Lisa habis dulu. Tapi betul ke Lisa buat ni? Betul. Mari kita tengok dulu. Okey, merah, jingga, kuning, hijau. Siapa hilang warna tulisan? Biru. Okey, betul. Lisa betul. Afina? Saya. Tu apa tu? Indah, cantik, sejuk, manis, busuk, wangi. Ni apa tu? Bising, pahit. Betul. Okey, semua betul. Tapi yang menang ni siapa? Elisa. Okey, Fina tak apa. Nanti cikgu hadiahkan juga Fina. Ayam goreng. Ayam goreng juga. Kalau Eli peha, Afina cikgu bagi isi boleh? Okey. Apa itu sebenarnya BBB ataupun bahan bantu belajar? Jadi, BBB merujuk kepada segala bentuk bahan, alat atau media yang digunakan oleh guru untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. BBB berfungsi sebagai medium perantara antara isi pelajaran dengan murid supaya sesuatu konsep dapat disampaikan dengan lebih jelas, sistematik dan berkesan. Penggunaan BBB juga dapat merangsang pelbagai daya murid seperti penglihatan, pendengaran dan sentuhan, sekaligus membantu meningkatkan lagi tahap kefahaman, daya ingatan serta minat mereka terhadap pembelajaran. Dalam konteks pendidikan pula, BBB bukan sahaja terhad kepada bahan fizikal, malah merangkumi bahan digital dan interaktif. Secara umumnya, BBB boleh dikategorikan kepada 3 jenis utama berdasarkan bentuk dan cara penggunaannya. Yang pertama ialah BBB maujud, iaitu bahan sebenar yang boleh dilihat, disentuh dan dialami secara langsung oleh guru maupun murid seperti buah-buahan, model, objek atau bahan konkret. Kedua ialah BBB visual, iaitu bahan yang melibatkan rangsangan deria, penglihatan seperti gambar, carta, poster, peta, graf dan slide pembentangan sekalipun. Dan yang ketiga ialah BBB audio atau elektronik yang melibatkan penggunaan teknologi seperti video, animasi, rakaman dan perisian pembelajaran digital. Pembahagian ini membantu guru memilih bahan yang paling sesuai mengikut objektif pembelajaran, tahap murid serta situasi pengajaran tersebut. Pemilihan BBB maujud dalam pengajaran adalah penting kerana bahan ini memberikan pengalaman pembelajaran yang bersifat konkret dan autentik kepada murid dan juga guru berbanding bahan abstrak. BBB maujud membolehkan murid berinteraksi secara langsung dengan objek tersebut melalui aktiviti seperti melihat, menyentuh, memegang dan memanipulasikan bahan tersebut. Hal ini selaras dengan teori pembelajaran konstruktivisme
yang menekankan pengalaman sebenar sebagai asas pembinaan pengetahuan. Selain itu, BBB Mawjud juga amat sesuai digunakan untuk murid tahap rendah kerana mereka lebih mudah memahami sesuatu konsep melalui pengalaman langsung berbanding penerangan secara teori semata-mata. Penggunaan BBB Mawjud mempunyai pelbagai kelebihan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah membantu murid memahami konsep dengan lebih jelas kerana mereka dapat melihat dan mengalami sendiri objek yang dipelajari. BBB Mawjud mampu menarik perhatian murid serta meningkatkan motivasi dan minat mereka untuk belajar kerana sifatnya yang interaktif dan menyeronokkan. Selain itu, ia menggalakkan pelibatan aktif murid dalam aktiviti pembelajaran seperti meneroka, memerhati dan berbincang. BBB Mawjud turut membantu meningkatkan daya ingatan jangka panjang kerana pengalaman pembelajaran yang dialami lebih bermakna. Di samping itu, ia juga menyokong pembelajaran berpusatkan murid dan sesuai digunakan dalam pelbagai strategi pengajaran seperti pembelajaran kooperatif dan pembelajaran berasaskan pengalaman. Tapi kan, kenapa mesti gambar buah? Pemilihan BBB Mawjud seperti gambar buah-buahan adalah sangat relevan kerana bahan ini dekat dengan kehidupan seharian murid dan mudah dikenali. Gambar buah yang berwarna-warni dan menarik dapat merangsang deria penglihatan murid serta membantu mereka mengenal pasti jenis, warna, bentuk dan ciri-ciri buah dengan lebih mudah. Selain itu, penggunaan gambar buah adalah praktikal kerana ia mudah disediakan, kos rendah dan selamat digunakan berbanding membawa buah sebenar yang mungkin cepat rosak. BBB ini juga fleksibel kerana boleh digunakan dalam pelbagai aktiviti pembelajaran seperti pengelasan, padanan, permainan, bercerita dan perbincangan. Secara tidak langsung, penggunaan gambar buah sebagai BBB Mawjud dapat menjadikan proses pengajaran lebih menarik, efektif dan bermakna.